Hari ini keluar satu kenyataan terbaru daripada saudari Nur Izzah berkenaan dengan pelantikan ketua SPRM yang baru. Seperkara yang kita kena faham kat sini, beliau baru saja jadi timbalan presiden. Tetapi pegangan dan stand beliau berkenaan dengan pelantikan Azam Baki ni daripada dulu lagi. Dulu waktu kontrak Azam Baki nak disambung, beliau keluarkan kenyataan tidak bersetuju dengan apa yang dibuat. So apa yang aku lihat kat sini, beliau gunakan ruang itu sebaik mungkin untuk berbincang dengan Perdana Menteri, selesaikan masalah ini dan selesaikan tuntutan yang dituntut oleh parti dan juga rakyat. Kalau orang tanya kenapa dia tak desak hari-hari, kenapa dia tak buat bising, kenapa dia tak turun protes ke jalanan, jawapan dia sama seperti mana Rafizi dulu waktu jadi timbalan presiden parti. Dan dia juga salah seorang menteri. Pada waktu itu pun tak ada kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan. Dan bila orang persoal tentang janji dan juga kata-katanya waktu berkempen dulu, ini jawapan dia. Hari ni bila dah tak ada kuasa, baru kita nampak sebenarnya. Oh, bising situ, bising sini. Attack Datuk Seri Anwar dan sebagainya. Attack Azam Baki. Sekarang baru benda tu terjadi. Waktu ada kuasa dulu tak macam tu. Jadi aku nak minta korang cuba bayangkan. Kalau sekiranya hari ni dia masih lagi menteri dan dia masih lagi timbalan presiden parti, agak-agak dia bising tak? Agak-agak perhimpunan hari tu ada tak? Tak ada lah cerita je nak tunjuk bagaimana cara demo anak jantan. Mungkin tak ada lah benda tu. Dan sebelum ni Rafizi pun pernah kata bila ada jawatan ini, suara tu dia terbatas lah. Makna kata kena kontrol apa kenyataan yang nak dikeluarkan. Sama lah macam Nur Izzah sekarang ni pun. Dia memegang jawatan sebagai timbalan presiden parti. Dan Parti Keadilan Rakyat ini parti yang berada di belah kerajaan. Mungkin beliau tidak menggunakan ruang untuk nyatakan pendirian di khalayak ramai, cakap dan buat bising. Tetapi secara personal dan secara dalaman, mungkin beliau berbincang dengan pemimpin-pemimpin yang lain untuk selesaikan masalah ini. Sebab itulah kita tengok daripada dulu sampai sekarang, contohnya untuk isu berkenaan dengan Azam Baki ni, Nur Izzah selalu keluarkan kenyataan menyatakan pendirian dia. Tapi caranya berbeza. Sebab itulah aku persoalkan kenapa hari ni bila Nur Izzah buat perkara yang sama seperti mana Rafizi buat, korang nak hentam dia. Korang nak desak dia supaya buat kenyataan secara terbuka. Rafizi pun dulu dia tak keluarkan kenyataan pun. Fahami kedudukan pemimpin kita. Mungkin di atas kedudukan itu dia ada langkah-langkah lain yang boleh diambil. Bukan dengan cara buat bising saja. Kadang tu aku dah mula percaya orang yang buat bising ni sebenarnya tak boleh selesaikan masalah.